Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni kita dah pernah review phone terbaik untuk yang 300. Jadi hari ni kita akan teruskan untuk yang 400. Sebab Raya 2025 pun dah dekat. Jadi ramailah pun yang tengah kumpul duit untuk cari bini yang baru. So kalau korang tengah nak cari phone bawah 400, lepas tu tak tahu nak cari phone yang mana satu, hari ni aku dah tolong korang survey kat online dan saya akan listkan 7 telefon terbaik bawah 400 yang masih berbaloi untuk dibeli pada awal tahun 2025 ni. So dalam video kali ni aku akan share kat korang apa phone yang korang boleh dapat dan berapa jauh specs dia boleh pergi. Tapi sebelum video ni start, kita akan tengok dulu siapa sponsor kita untuk video hari ni. Video ini disponsor oleh Legend Teleshop, sebuah kedai telefon di Batu Pahat yang ada jual phone baru, second hand, iPhone, bayaran bil, repair phone, register phone dengan telco dan macam-macam lagi. So kalau korang dari area Batu Pahat, jangan lupa singgah kedai ini di Batu Pahat Mall. Yang ketujuh, kita akan berikan kepada Oppo A3X. Phone Oppo memang sangat terkenal dekat market Malaysia sebab ramai selebriti yang guna phone Oppo. Dan phone Oppo sekarang pun dah jadi semakin tahan lasak. Phone ni dia ada skrin 6.67 inci yang cukup besar, ada fast charging 45W yang sangat laju, guna chipset Snapdragon 6S 4G Gen 1 yang agak not bad, dan phone ni juga ada features tahan lasak. So kalau korang suka campak handphone lepas tu nak guna phone yang ada chipset Snapdragon, mungkin korang pun boleh pilih phone yang ni. Cuma memory phone ni agak kecil sikit dan kamera dia pun agak basic aja. So kalau korang rasa memory dia tak cukup, korang boleh add on lah satu memory card kelas 10 ataupun add on sikit untuk variant yang 128GB. Yang keenam, kita akan berikan kepada Vivo Y03. Phone Vivo ni sebenarnya dia ada dua version. Yang Y03 tu dia guna MediaTek Helio G85 dan yang Y03T tu dia guna chipset Unisoc T612. Phone ni dia ada skrin 6.56 inci yang cukup besar, ada memory 128GB dan 4GB RAM, ada bateri 5000mAh yang cukup tahan dan phone ni juga ada IP54 yang boleh tahan air dan debu. So kalau korang adalah peminat Vivo lepas tu suka ambil gambar guna beauty mode Vivo, mungkin korang pun boleh pilih phone yang ni. Cuma masa beli phone ni, Vivo dia tak bagi free charger dalam kotak. So kalau korang nak beli phone ni, korang boleh guna charger phone lama ataupun add on satu charger daripada Ugreen dan McDodo itu. Yang kelima, kita akan berikan kepada Realme Note 60. Phone Realme ni sebenarnya dia adalah sub-brand daripada brand Oppo, tapi ramai pengguna yang salah anggap yang brand Redmi dan Realme tu dia adalah satu brand. Phone ni dia ada skrin 6.74 inci yang sangat besar, ada kamera 32MP yang cukup power, ada chipset Unisoc T612 yang agak not bad, dan phone ni juga ada features tahan lasak. So kalau korang nak cari phone yang ada kamera yang details dan ada features tahan lasak, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma phone ni dia tak ada fast charging dan guna mono speaker aja. So kalau korang nak cari phone yang ada fast charging dan ada dual speaker, mungkin korang kena cari phone yang seterusnya. Yang keempat, kita akan berikan kepada Honor X5B Plus. Phone Honor memang sangat terkenal dekat market Malaysia sebab mereka ada banyak jenis phone yang tahan lasak dan brand ni pun sangat reliable. Phone ni dia ada skrin 6.56 inci yang cukup besar, ada kamera 50MP yang sangat terang, guna Magic OS 8.0 yang ada features AI, dan phone ni juga ada bateri yang paling besar dekat segmen ini. So kalau korang nak cari phone yang ada bateri yang besar dan ada sedikit features AI, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma charging dia support 10W aja dan chipset dia pun kurang power sikit. So kalau korang nak cari phone yang ada charging dan chipset yang lebih laju, mungkin korang kena cari phone yang seterusnya. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Samsung Galaxy A06. Phone Samsung ni sebenarnya dijual pada tanda harga 449, tapi sekarang korang dah boleh dapat dengan harga 399 kalau korang beli secara online. Phone ni dia ada skrin 6.7 inci yang cukup besar, ada kamera 50MP yang cukup power, ada bateri 5000mAh yang cukup tahan, dan phone ni juga support OS update sehingga Android 16. So kalau korang adalah peminat Samsung lepas tu nak ada security system yang lebih baik dan ada OS update, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma refresh rate dia support 60Hz saja dan phone ni dia pun tak bagi free charger dan casing.
So, kalau korang nak beli phone ni, jangan lupa add on satu charger dan satu casing sebelum check out nanti. Yang kedua, kita akan berikan kepada Tecno Spark 20C. Brand Tecno sekarang pun dah semakin popular dekat market Malaysia dan phone ni adalah antara phone yang ada memori yang paling besar dekat segmen ini. Phone ni dia ada skrin 6.6 inci yang agak besar, support refresh rate 90Hz yang agak smooth, ada dua speaker yang support volume sehingga 400%, dan phone ni juga ada memori 256GB yang sangat besar. So, kalau korang nak cari phone yang ada memori besar dan ada dua speaker, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma phone ni dia guna Android 13 saja dan chipset dia pun memang kurang power sikit. So, kalau korang nak cari phone yang ada specs yang lebih balance, mungkin korang kena cari phone yang seterusnya. Yang pertama, kita akan berikan kepada Infinix Hot 50i. Phone Infinix memang dah semakin popular dekat market Malaysia sebab specs yang ditawarkan oleh phone ni memang agak best dan harga dia pun agak berpatutan. Phone ni dia ada skrin 6.7 inci yang cukup besar, ada sound dual speaker yang cukup power, ada kamera 48MP yang cukup details dan phone ni juga support refresh rate sehingga 120Hz. So, kalau korang nak cari phone yang ada specs yang balance dan ada dua speaker, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma memori dia adalah 128GB dan bukannya 256GB. So, kalau korang nak ada memori yang lebih besar, korang boleh add on lah satu memory card ataupun pilih yang variant 256GB. So, itulah 7 telefon terbaik bawah 400 yang masih berbaloi untuk dibeli pada awal tahun 2025 ni. So, nak phone yang ada specs yang balance, korang boleh pilih yang Infinix. Nak memory yang besar tu, korang boleh pilih yang Tecno. Nak phone yang ada OS update dan security system yang lebih baik, korang boleh pilih yang Samsung. Nak bateri yang besar dan ada features AI, boleh pilih yang Honor. Nak phone yang tahan lasa, boleh pilih Oppo dan Realme. Dan nak kamera beauty mode yang baik, korang boleh pilih lah phone yang Vivo tu. So, untuk phone bawah 400, mana yang korang akan pilih? Adakah korang rasa memori besar lebih penting, OS update, fast charging ataupun phone yang tahan lasak? Komen dan share sikit mana yang korang akan pilih. So, kalau korang berminat untuk beli phone ni, saya dah sertakan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan buat konten tentang phone terbaik untuk bawah 500, 600 dan seterusnya. So, kalau korang nak tahu apa phone yang best, jangan lupa like dan subscribe channel ini. So, saya rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.